Aku baru beli motor Y16 second hand. So bila aku bawa motor ni, aku rasa tak selesa bila dengar bunyi sprocket yang macam bunyi mesin ABC. So aku decide untuk tukar satu set sprocket ni. Brand sprocket yang owner lama pakai ni agak famous, tapi aku tak tahu kenapa dia famous. Cuba korang teka, sprocket set ni jenama apa? Mungkin sebab warna dia warna emas kot, nampak fancy kan. Lagi satu, mungkin murah. Dari dulu sampai sekarang, aku tetap setia dengan brand tipe S. Kualiti dia memang padu, solid dan memang tahan lama. Jaranglah ada bunyi macam mesin ABC tu. Biarlah tak ada warna pun. Janji aku ride dalam keadaan selesa, smooth dan senyap je. Dulu biasa aku buat pakai tangan je, tapi bila ada impact gun ni, terasa laju kerja aku. So kepada korang yang biasa pomen-pomen dekat rumah tu, aku sarankan korang dapatkanlah satu impact gun untuk memudahkan kerja korang. Yang aku pakai ni brand kilat. Aku letak link dia dekat description. Jangan lupa pasang bushing belah dalam ni. Sprocket ni juga aku turunkan mata dia daripada 46, aku turun kepada 45. Sebab daripada komen-komen grup Y16 memang ramai yang recommend untuk pakai saiz sprocket ni. Pemotong rantai ni sangat-sangatlah penting. Tapi untuk rantai motor Y16 ni tak perlu potong pun. Memang saiz dia ngam-ngam. Pin ni jangan lupa pasang dalam keadaan yang betul. Kalau korang tak pasti, dekat kotak tu pun ada beritahu cara-cara pasang pin. Ketuk-ketuk sikit bagi pin tu betul-betul masuk di tempat dia. Yang cover ni kau ikat pakai tangan je. Kau jangan pakai gun. Takut loose nanti. Ikat sekadar rapat je. Lepas tu kita mula untuk balancekan tayar, bagi dia center dan rantai tak perlu terlalu tegang sangat. Ikat nak tayar, ikat skru brake, okey settle.